Salam sejahtera guys, selamat pagi. So hari ni kita berada di Wellness Hub Batu Pahat yang berada dekat Jalan Keluang sebelah dengan klinik kesihatan. Pelbagai aktiviti dan tawaran khususnya yang percuma kepada publik ditawarkan di sini lah. So hari ni saya nak tengok in person apa sebenarnya yang ada dekat Wellness Hub untuk share kepada korang semua. Jom. Hi. Hi. Nice to meet you. Welcome to Wellness Hub Batu Pahat. Yeah, first time datang. Can't wait to see what's inside. First of all, Okay. I need your handphone. Handphone You kena daftar dulu. Oh. Simple je. Oh, ingat nak rampas handphone ke? Oh, scan Usually orang tanya kan macam mana nak jadi klien Wellness Hub. So kita akan ambil info sikit lah. So ada beberapa maklumat yang Mel kena isi. Boleh. So sambil-sambil Mel isi. Okay. Okay, sambil kita isi ni Belum lagi kita akan minta untuk embody lah. So dia kat sini lah. Jadi kita tengok kat sini muscle mass 39.8. Lepas tu fat tinggi sikit boleh sebab yang penting muscle lagi banyak daripada fat lah. So kita akan buat ni. Okay, boleh. Cantik. Bawah tinggi sikit Tapi sih okey. That means anyone who come here can go through this It's amazing kan. Banyak orang tak tahu Okay, boleh. So kat sini kita ada beberapa alat gym lah. I see. Yang So kita tawarkan terbuka kepada kepada klien. lelaki dan perempuan. Ya. I see. Pukul berapa sampai pukul berapa? Kita beroperasi 8 hingga 5 petang. Cuma untuk petang, hari Isnin, Selasa, Rabu, kita open kelas naman 5 hingga 6 petang. Oh, I see. Yang tu ada pelbagai awareness influencers kita lah. I see. Coaches Every week. kita. Every week macam tu. I see. Untuk hari Jumaat, kita open 1.30, 2.30 for ladies hour. Okay. Kita ada juga surau Okay. dan juga pantry. Kita selalu ada tunjuk pemakanan yang sihat dengan kerjasama My Champion. Champion dan juga beberapa pegawai kita lah. That means ada macam nutritional advice apa semua disediakan. Maknanya kita selain kita ada activity visitor, kita kena compliment dengan makanan sihat jugalah. Okay Mel, selain tadi kita buat saringan kesihatan, kita ada juga saringan kecergasan. Ini dua saringan yang wajib buat untuk menjadi klien di Wellness Hub, dan kita harap sangat ramai yang datang menjadi klien dapat manfaat dekat Wellness Hub ni. I see. Yang klien anyone pun boleh datang Yes. And percuma. Ya, percuma. Dan sebenarnya di Wellness Hub kita ada pengurusan berat badan. I see. Pengurusan berat badan yang itu intensitinya lebih sikit lah selama 6 bulan. 3 bulan bersama coach dan 3 bulan lagi kendiri. Tapi kita ambil masa 6 bulan lah. Dan kita dah mulakan iFitter ni, dan kita jangkakan dalam bulan 5 kita akan promosi lagi untuk iFitter siri yang seterusnya. Okay, 1, 2, up. Yes. Okay, go. Up, down, up, down. Okay, so salah satu untuk take note guys, datang sini kena berpakaian lengkap sukan lah. So heart rate sekarang 85 lah basically. So sangat baik kan. Umur Cik Dewi berapa? Ya, terbaik lah. Terbaik. Okay, dan satu lagi kita ada Wellness Creative Studio. Wellness apa? Wellness Creative Studio. Wow. Kita tengok ada green wall ni kan. So nanti next time kita boleh ajak Mel untuk live bersama Wellness Hub Batu Pahat. Can't wait. So biasa live session ni dekat FB, IG dengan TikTok. Betul. So every week macam berapa kali? Kita selalunya buat hari Rabu. I see. Hari Rabu 3 petang ataupun 11 pagi. I see. So kebanyakan tentang konteks kesihatan. I see. Dan kita jemput juga rakan strategik lain, agensi lain bekerjasama dengan komuniti
sekolah, ada juga untuk kita bersama-sama buat podcast, ada ahli panel yang terpilih tu lah. I see. Okay Mel, Okay. ini adalah studio senaman kita. Okay. Yang saya kata tadi, kita open pukul 5.6, Isnin Selasa Rabu, dan juga Ladies Hour 1.30, 2.30 untuk hari Jumaat. Jom adik-adik, satu lagu untuk Mel. Alright. Okay Mel, Okay. so in body score tadi Okay. 77%. Okay. Quite high lah. Okay. Yang kita jarang jumpa yang 70 ke atas ni. kat Oh, sini. I see. So kira Mel excellent. Thank you. Terbaik tadi kan capaian. Cuma kat masa fat ni kan dia masih bentuk C. Kalau I tengok see. kan combination tu dia C. Oh. Si eloknya macam ideal. Oh, I see, I Maknanya see. kalau C tu masih ada cautious sikit lah. Betul. Actually sangat benefit kan. Orang boleh tengok secara detail apa-apa aspek badan macam muscle, fat apa semua. So daripada macam sesiapa yang datang mula-mula ada dapat ni, and then dia boleh track progress secara detail lah. Sebenarnya Embody ni pun ada apps dia. Ya. Jadi kalau ada download install boleh tengok progress lah. I see. Ada juga klien kita yang datang tiap-tiap bulan datang untuk ambil Embody ni. I see. Kalau kat luar dia costly lah. Ya, betul. So kat sini free, percuma. Okay, terima kasih. Thank you so much Puan Irene. Saya tak sangka di Wellness Hub Batu Pahat ni terdapat pelbagai jenis aktiviti yang sangat beneficial untuk kesihatan kita, termasuk macam tadi data, boleh ambil data badan, and then ada banyak support tawaran untuk masyarakat di Batu Pahat, dan paling penting guys ialah percuma. So jangan lupa take advantage of this situation untuk datang ke Wellness Hub and register sebagai klien kan. Dan jangan lupa untuk follow, like and share page Wellness Hub di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube ada juga kan. YouTube pun ada juga. Terima kasih lah Melvin kan, orang Batu Pahat datang sendiri ke Wellness Hub Batu Pahat. So kami menyeru kepada semua orang Batu Pahat, yuk datang ke Wellness Hub, dapatkan manfaat dekat sini sebab percuma. Betul. Sayang sangat kalau tak ambil peluang. Betul. Okay? Inilah kali untuk kita improve kesihatan, kerana tanpa kesihatan semua pun susah. Wellness Hub Batu Pahat, Pilih sehat, pilih cerdas.